Good morning. Luar biasa? Siltera luar biasa? So bila ada satu produk baru launching, okay, saya mesti pasang satu azam. Okay, I mesti boom market dan mesti akan keluar ramai lagi pemegang income besar dan ramai lagi jutawan bakal dilahirkan. Siapa orang tu? Siapa? Ada tak dalam ni? First thing first, kita nak kena visualize dulu, betul tak? Visualize dulu, berpandangan jauh dulu, pandang ke depan. So kita mesti rebut benda tu. Kita mesti grab, no matter what, kita lama ataupun kita baru, kita mesti ambil apa saja produk yang Elkan launch, kita mesti boleh buat satu sejarah baru. Betul tak? Okay, so before that, sebelum saya nak cerita pasal potensi pasaran yang sangat-sangat besar ni, apa yang saya nampak dengan all the leaders here, okay, first thing first, dah pakai belum Siltera? Dah pakai belum? Okay, first kami dapat, okay, dia kena percaya dulu, betul tak? Mesti percaya dulu. Kalau kita share saja, tapi kita tak pakai, buat apa, betul tak? No point, there's no point. You kena feel dulu, okay? Dan Arisa masa SCC meeting itu hari, kita orang dapat untuk first trial, saya dah pakai lebih kurang 1 minggu ke 2 minggu macam tu. Saya pun tak ingat sangat. Dan I sebenarnya tengah busy dengan benda lain tau. Just pakai je lah. So bila diorang cakap, boleh putih, boleh cerah lah, boleh lembut lah, lembab lah, itulah ini kan. Saya cakap, kalau saya tak rasa, saya tak boleh cakap. Saya mesti mau rasa dulu benda tu. Betul tak? Setuju tak? Am I right? Okay, setuju kan? Okay, mesti mau rasa dulu. Saya tak mau cakap saja. Saya nak saya bercakap dengan hati saya bercakap. So, dia link. Okay, bila dia link, kita cakap sikit je pun, customer kita, existing client kita ke apa semua, dia terus, sebab dia dah trust kita. Betul tak? Bila dia trust, kita senang nak share dengan dia. Produk bagus, ada 4 elemen penting tadi, betul tak? You cari point mana yang penting you boleh ingat. So, saya ingat yang silk tu. Sebab apa silk saya ingat? Kulit lembab, licin kan. Itu kan semua perempuan suka, correct not? Lepas tu, bila saya dapati, okay, bila saya pakai dekat badan saya sendiri, dan saya pakai full, lengkap sebenarnya hari ni. Dan everyday pun saya pakai lengkap, dan saya beli bukan satu, saya beli 2 untuk saya. Termasuk sok, pendek, panjang semua ada. So apa yang I notice dekat I punya kulit, memang betul dia licin. Dia kalau kita letak kain tu, dia auto jatuh. Tak boleh lah, tak boleh tengok lah kan. You je feel, okay. So apa yang saya dapat lagi, ini off record tau, jangan share tau. Saya share dalam ni je. Kan, saya share dalam ni je. Perempuan ramai tak ada hadapi isu, sebab kita kat rumah kan sibuk, busy kan, mam ni kan, tumit kaki hujung tu pecah, dia retak. Lepas tu kan, bila kita geser kita punya sendiri punya betis, dia rasa macam kasar, betul tak? Rasa fed up, betul tak? Kalau orang kata, kalau lokong cakap, apa ni kasar pun kita rasa macam malu, betul tak? And issue tu, I cakap dengan you, you letak lotion pun is a temporary, correct not? It's temporary, dia akan dry balik. So you kena banyak minum water lah. Kita orang Elkan busy tau. Kadang-kadang apa pun, you cakap, lotion pun tak sempat nak pakai. Okay, so apa I notice? Ini very true. Okay, kita boleh jumpa di luar, kita tengok for ladies sajalah I punya tumit kaki yang merekah, yang kasar, I rasa bila tak feel tak best bila I letak dekat gesel tu kan. You tahu, licin, lembut. Tak ada dah kasar-kasar tu. Itu apa yang I notice berlaku dekat I sendiri. Itu pun satu selling point yang best dah untuk ramai orang. And what I can see is, apa yang I nampak? Potensi pasaran sangat besar dan luas. Why? Satu rumah, betul tadi Sean cakap. Sean ke siapa cakap tadi I tak ingat siapa ramai sangat cakap, Kahin ke Sean. Stokin rumah I kalau beli stokin hilang. Kali ini pasti stokin ni tak akan hilang. Betul tak? Costing kan? And then betul, tak akan hilang. Stokin selalu hilang tau. Kali ni I cakap dengan mate I, betul-betul I jaga-jaga ini stokin sebab I beli. I beli for my mum, for my husband, anak I 3 orang. You see? Maksudnya potensi pasaran besar atau kecil? Besar betul tak? So sekarang
you pejam mata, you fikir you punya existing client, existing leaders, okay, active leaders or whatever, diorang satu rumah ada berapa orang? Semua orang ada kaki. Di mana ada kaki, di situ ada Siltera. Betul tak? Easily, murah saja, bukan mahal. Tapi macam mana kita nak main volume besar, betul tak? Kita tapau semua pasaran yang ada kat luar. Legging, stocking, semua Siltera Elkin number 1. Boleh tak? You meremang tak? You ada rasa bulu naik tak? Kalau you rasa bulu you naik, means you boleh jadi the next MCCM Elkin. Visualize dulu is very important. I cakap dengan I punya network, simple saja. You nak tahu you boleh berjaya atau tidak boleh berjaya, boleh capai, you fikir you boleh, you dah nampak dah you berada di sana. You kena fikir. Benda itu akan efek kepada you punya effort, tindakan you, langkah you. Dia akan seiring. Sebab you sudah nampak. You dah visualize you akan berada di Paris, di Amsterdam. You dah visualize. Jadi you buat tu, you akan share from your heart. Seriously, I tell you, it's very easy. How powerful pun Elkin bawa produk Siltera, tapi kalau hati you tidak ada, apatah lagi kalau you tak pakai, you tak spend, you tak invest for yourself. Sayang diri dulu, please. Before you ask other people to sayang themselves, untuk jaga dia orang punya kaki, semua orang Tuhan bagi kaki. Ada orang tak ada kaki nak pakai stocking. Tapi you ada kaki untuk pakai stocking, bagi stocking you pakai Siltera. Barulah betul. Betul tak? Okay? Appreciate. Kita ambil benda ni, kita sahut cabaran, kita letupkan sama-sama pasaran Siltera. Jumpa anda semua di next MCCM di Elkin. Sekian, terima kasih. Thank you so much for our